Alhamdulillah. Nampak? Diploma. Amin. Diploma dah sekarang. Alright, tahniah. Okay. Jadi anda antara satu contoh pelajar pembakas semangat. Pelajar dari Pusat Tuition Max Power. Jadi kita berbangga lah. Dan kita kemudian berbangga. berjaya sekarang ni. Kami berbangga dengan kejayaan anda. Okey, teruskan usaha. InsyaAllah kalau boleh ke peringkat yang lebih tinggi, cikgu doakan. Alright, ke peringkat yang lebih tinggi. Okeylah cikgu, kita nak sambung pada abad ke-16 dulu. Ini marah budak 3 atas 3 ya. Okey. Kita nak sambung. Okey. Pada abad ke-16 abad ke-16 faktor kedatangan kuasa barat ni dia berlaku secara orang kata berkembang melalui perdagangan. Terdapat 4 faktor Faktor pada abad ke-16 ada 4 faktor. Yang pertama sekali adalah barangan mewah. Okey, saya nak ulas sikit berkenaan dengan barangan mewah. Perdagangan barangan mewah. Ya, barangan mewah. Contohnya apa tu? Contoh